Kenapa Nvidia menjadi pilihan utama untuk AI sementara AMD terus berjuang untuk mengejarnya? Jawapannya terletak pada perisian mereka iaitu CUDA dan ROCm. Persaingan AI di antara Nvidia dan AMD tidak hanya tentang GPU sahaja, tetapi juga perisian yang ada sebaliknya. Ia adalah CUDA dan ROCm. CUDA daripada syarikat Nvidia diperkenalkan pada 2007. Alat ini membolehkan GPU digunakan untuk mengira saintifik dan AI selain grafik. Ini menjadikan Nvidia sebagai pilihan utama AI dalam selama 15 tahun. Manakala ROCm daripada syarikat AMD diperkenalkan 2016, tetapi pada waktu itu ia hanya tersedia pada di Linux pada awalnya dan pada Windows pula masih terhad sehingga saya rekod sekarang. User perlu ubah kod pula untuk menggunakan ROCm ke Windows. Ia tidak seperti CUDA yang plug and play sahaja. Kelebihan CUDA, sokongan luas dan lebih matang, manakala ROCm pula datang lewat dan kurang mangsa pengguna. Ini jelas mengapa Nvidia masih dominasi AI.